Assalamualaikum. Hari ni kita di Zuyu, pusat pemprosesan makanan. Kita tengok apa produk dia ada kat dalam. Jom. Kita sambung tadi, kita di Zuyu Station. Kat sini ada beberapa produk lah. Sos cili Thai, sos cili boh pun ada. Dan dia ada keropok ikan tamban dekat sini, dan sos cili untuk peniaga yang ada paket macam ni, untuk sos cili Thai dan juga sos cili. Jadi yang nak cari produk-produk Bumi Putra boleh datang dekat Zuyu Station ni, dekat belakang Agrobank Triang. Dia juga ada ni kondok, nampak? Ada kondok untuk peniaga dan juga untuk orang beli masak dekat rumah. Packing besar-besar ni je. Ni, besar ni. Jadi selain tu juga ada ni. Ini keropok Leko Viral yang ni. Keropok Leko Viral pun ada juga dalam paket besar pada peniaga-peniaga pasar malam ke, pasar tani ke, tak kisahlah pasar apa pun, ataupun kedai makan, boleh beli kat sini. Boleh dapatkan keropok Leko, kondok dan juga sos cili buatan Bumi Putra yang ada dekat sini. Dia bukan itu saja, sebab dia dah ada sijil halal dan juga sijil mesti. Itu yang penting. Jadi pada penduduk Bera khususnya, boleh datang ke Zuyu Station untuk dapatkan produk-produk tersebut.